Dan budaya anak-anak sekarang ni tak seperti mana generasi saya kecil-kecil dulu. Kalau lihat polis yang kita panggil mata-mata tu gerun. Sekarang ni kadang-kadang budaya itu dah berubah. Tetapi kempen anti-bully harus ditingkatkan. Dan saya setuju yang dalam kota bahawa ini bukan soal perkara ringan dan dia melibatkan ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh elak daripada mengikut tanggungjawab ini. Guru-guru tentunya, ya. Dan kementerian dari segi keseluruhannya. Tetapi budaya buli ini memang pernah berlaku dulu. Saya masih ingat semasa saya Menteri Pendidikan menghadapi masalah buli di sekolah menengah ceras yang mengejutkan dan sangat membimbangkan. Tetapi dia menuntut satu tindakan yang sangat keras dan tegas. Juga pertamanya kepada pengetua dan guru yang bertanggungjawab. Ya, dia tidak boleh melepaskan tanggungjawab itu juga. Kemudian langkah-langkah lain diambil. Jadi tahun demi tahun kita dengar kisah-kisah dan sekarang ini dengan media sosial perkara ini nampak lebih ketara. Tapi sekarang ini dilibatkan ya secara langsung PIBG selain daripada pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan dan guru-guru.